I'm Lim Hui Jing from Johor Matriculation College, Malaysia. I'm a mathematics teacher who is passionate about integrating technology into teaching and learning. I actively incorporate digital tools into my lessons to make learning more engaging and effective. Well, hari ni kita nak belajar apa ya? Cari luas antara lengkung? Ingat je, LFUI sama dengan length times width. Senang kan? Mari kita tengok soalan ni, macam mana kita nak cari kawasan berorek warna hijau. Okey, langkah pertama, kita apply kita punya length time width formula. Length adalah sisi panjang, width adalah lebar, itu sisi yang lebih pendek. Maka sisi panjang bolehlah saya cari sebagai sisi atas tolak dengan sisi bawah, iaitu kita akan dapat 5x tolak x square minus x, dan width pula adalah lebar dia, iaitu dx. Maka kita apply dalam formula integration, iaitu pengamiran length time width. So kita masukkan formula length darab dengan width, lepas tu kita melakukan integration, maka kita dapatlah kita punya luas antara lengkung.